Okey, jom. So kat sini dalam bahagian ni adalah bilik komputer. So kita akan bahagi dua bahagian lah. So ni partition kita dah buat. Ada bahagi dua bilik. Kat sini ada tingkap lah. Untuk tingkap. Untuk kita tengok apa ada kat dalam ni. So ni pintu. So kita pakai gypsum board. So keluasan kat sini dia 20 kaki. So kita bahagikan 10-10. Okey. So hampir siap lah. So nanti kita plaster dan cat. Cantik lah. Okey, jom kita tengok kat sebelah sana. Okey, kat sini pun sama. Kita dah bagi. Kalau tengok ni dah hampir siap lah. Okey, so siapa-siapa yang berminat nak buat partition macam ni, kan, boleh contact kita lah. Alright.